Salam sejahtera. Nama saya Arvin Anandandaki Doresami. Nombor matrik saya CD250245. Saya daripada Seksyen 32. Hari ini saya akan berkongsi refleksi bertajuk Pengenalan Ilmu Falsafah berdasarkan pemahaman saya. Pada pemahaman saya, falsafah ialah satu bidang ilmu yang membantu manusia berfikir secara mendalam tentang kehidupan, kebenaran dan nilai. Falsafah mengajar kita untuk sentiasa bertanya seperti mengapa sesuatu berlaku dan apa makna di sebaliknya. Ia juga melatih kita supaya tidak menerima sesuatu secara terus tanpa berfikir. Berdasarkan video yang telah ditonton, falsafah turut dikaitkan dengan pemikiran kritis dan usaha mencari kebenaran. Ini selari dengan pandangan saya bahawa falsafah membantu kita memahami sesuatu perkara dengan lebih jelas dan rasional. Falsafah sangat penting dalam kehidupan manusia. Pertama, falsafah membuat kita berfikir secara kritis dan membuat keputusan yang baik. Sebagai contoh, kita tidak mudah dipengaruhi dengan pendapat orang lain tanpa menilai terlebih dahulu. Kedua, falsafah membentuk nilai dalam diri seperti kejujuran, tanggungjawab dan keadilan. Nilai ini penting dalam kehidupan seharian supaya kita dapat menjadi individu yang berakhlak baik. Ketiga, falsafah membentuk wujudkan masyarakat yang harmoni apabila setiap individu memiliki pemikiran yang rasional dan yang positif. Hubungan dalam masyarakat akan menjadi lebih baik. Kaitan dengan rukun negara. Nilai falsafah jenis dapat dilihat dalam rukun negara Malaysia sebagai bentuk prinsip kepercayaan kepada Tuhan menunjukkan kepentingan nilai spiritual dalam kehidupan manusia. Manakala prinsip kesopanan dan kesusilaan menekankan nilai etika dan adab dalam masyarakat. Selain itu, dalam falsafah pendidikan kebangsaan terdapat penekanan kepada pembangunan insan secara menyeluruh. Falsafah pendidikan kebangsaan menekankan keseimbangan dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Pada pendapat saya, ini menunjukkan bahawa falsafah bukan sahaja digunakan dalam teori tetapi juga dijadikan asas dalam sistem pendidikan negara untuk melahirkan individu yang seimbang dan mulia. Kesimpulannya, falsafah memainkan peranan penting dalam membentuk cara kita berfikir dan bertindak dalam kehidupan. Melalui refleksi ini, saya memahami bahawa nilai falsafah bukan sahaja dipelajari tetapi diamalkan dalam kehidupan seharian serta dalam masyarakat. Terima kasih.